Salam sejahtera, saya melaporkan kejadian di Bandar Utama Selangor, lokasi di mana satu kejadian tragik melibatkan seorang pelajar sekolah menengah berlaku. Mangsa seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun ditemui meninggal dunia akibat tikaman di tandas sekolah pada waktu persekolahan. Kejadian ini mengejutkan komuniti setempat kerana ia berlaku di kawasan yang sepatutnya selamat untuk pelajar. Hasil siasatan polis mendapati mangsa mengalami kecederaan parah akibat tikaman menggunakan senjata tajam. Seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun ditahan sebagai suspek dan didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Disebabkan suspek masih di bawah umur, kes ini turut tertakluk kepada Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah mengarahkan suspek menjalani pemeriksaan mental dan prosiding kes dijalankan mengikut prosedur perbicaraan kanak-kanak. Sekarang saya akan meneruskan dengan membincangkan satu isu yang amat merisaukan masyarakat, iaitu jenayah jubana melampau seperti kes yang melibatkan seorang remaja berusia 14 tahun. Jenayah jubana merujuk kepada perbuatan melanggar undang-undang oleh individu di bawah umur dewasa. Namun dalam kes ini, ia dikategorikan sebagai perbuatan yang melampau kerana ia melibatkan kehilangan nyawa melalui tindakan pembunuhan dengan elemen niat serta agresi yang drastik. Yang pertama, kegagalan kawalan kendiri. Remaja berusia 14 tahun masih melalui fasa perkembangan otak, khususnya bahagian prefrontal cortex yang belum matang. Akibatnya, mereka suka mengawal emosi dan impuls serta gagal memikirkan kesan jangka panjang daripada tindakan ketika marah atau tertekan. Yang kedua adalah agresi reaktif dan proaktif. Agresi reaktif berlaku apabila tindakan dilakukan secara spontan akibat provokasi. Agresi proaktif pula berlaku jika serangan dirancang, misalnya dengan membawa senjata ke sekolah. Antara faktor utama ialah faktor individu di mana ketidakstabilan emosi dan kawalan diri yang sangat lemah. Dalam kes ini, suspek yang masih berusia 14 tahun dipercayai bertindak tanpa pertimbangan rasional terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan ini memberi impak yang amat besar kepada diri pelaku, mangsa, keluarga dan masyarakat. Antara kesan-kesan yang berlaku kepada diri pelaku itu sendiri adalah dari segi psikologi dan emosi. Remaja yang berusia 14 tahun itu diarahkan menjalani pemeriksaan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta menunjukkan kemungkinan tekanan emosi, gangguan psikologi atau ketidakstabilan mental. Kesan yang seterusnya adalah kesan undang-undang dan hukuman. Pelaku dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu hukuman mati atau penjara 30 hingga 40 tahun sebab maksimum 12 kali jika tidak digantung. Sekarang saya akan teruskan dengan kesan terhadap pihak berkaitan. Yang pertama adalah kesan kepada keluarga mangsa. Keluarga mangsa mengalami trauma emosi mendalam seperti kemurungan dan tekanan berpanjangan. Mereka juga kehilangan orang yang tersayang secara tiba-tiba yang akan menjejaskan kestabilan psikologi dan sosial. Seterusnya adalah kesan kepada keluarga pelaku ialah berdepan tekanan sosial, stigma masyarakat dan kecaman awam. Mereka juga akan menanggung beban emosi akibat rasa bersalah, malu dan trauma. Seterusnya menghadapi implikasi undang-undang serta kesan jangka panjang terhadap masa depan keluarga. Dan akhir sekali, imej serta reputasi sekolah tercemar manakala guru berhadapan tekanan tambahan dalam mengurus emosi pelajar dan ibu bapa. Bagi menangani masalah delinkuensi remaja, beberapa strategi boleh diambil di mana melaksanakan kaunseling dan terapi psikologi dapat membantu pelaku mengawal emosi dan memperbaiki tingkah laku. Melakukan pemantauan sekolah, guru perlu memantau kawasan kritikal dan kenal pasti tingkah laku bermasalah dan menggalakkan penglibatan ahli keluarga bagi aktiviti-aktiviti di sekolah supaya ibu bapa dapat memberi sokongan emosi dan memantau aktiviti anak-anak. Justru itu, pesanan khidmat masyarakat ini kepada pelajar dan remaja. Fikirkanlah kesan jangka panjang di mana satu saat kemarahan yang tidak terkawal boleh mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Bukan sahaja nyawa orang lain melayang, malah masa depan anda sendiri akan hancur di sebalik jeruji besi. Kali pesanan penting kepada ibu bapa. Ibu bapa perlu memantau kandungan digital anak-anak. Pastikan anda tahu apa yang mereka tonton atau mainkan. Kandungan ganas boleh menumpukan rasa empati. Carilah saluran yang betul dan tepat untuk anda melepaskan tekanan. Jika anda berasa marah, tertekan atau benci kepada seseorang, jangan sesekali biarkan emosi anda terus membuak sehingga membawa kepada tindakan yang memusnahkan masa depan anda dan juga orang lain. Kes ini menunjukkan bahawa satu perbuatan impulsif boleh memberi kesan yang amat serius kepada mangsa, pelaku, keluarga dan juga komuniti. Pendidikan nilai, kawalan emosi dan intervensi awal amat penting untuk mencegah tragedi sebegini berulang. Dari Bandar Utama, saya melaporkan untuk Berita Gen Z.